Asalnya kita hari ada majlis Quran berserta sakus kamuri dengan barang telah disebutkan daripada wasal-wasal Quran untuk membedakan daripada lainnya Quran daripada yang berkenaan kalam. Maka keluar daripada bahwa dinamakan Al-Quran dengan kata-kata munazal ala Muhammad oleh yang kan diputeri kepada Muhammad. Dan contoh lagi hadis yang ghairu rabbaniyah. Hadisu ghairu rabbaniyah. Hadis yang kena Al-Quran. Hadis kudusi. Kalau hadis rabbaniyah ke munazal keluar dengan kata-kata keputusan Muhammad yang hendak keputusan. Contoh hadis yang kan hadis kudusi. Yang kan hadis kudusi dan walaupun hadis yang kan kudusi hadis Muhammad tapi kan keputusan. Maka itu tamang Taurat. Taurat keputusan tapi kan hadis Muhammad. Injil keputusan kan hadis Muhammad. Hadis Muhammad. Orangnya keluar dengan kata-kata mujid, mana mujid telah melahir kepada Nabi pada dakwanya Nabi Akari Salam. Yang istiarah katanya yang dipakai kemajat daripada mubhir 5. Urang yang diutuskan Nabi kepada urang tersebut, pandai 5 urang yang diutus Nabi ke urangnya daripada tidak tentang Nabi. Umat Nabi hai tentang Nabi dengan sebab Al-Quran. Maka Al-Qurannya dipelahir 5 urang tentang Nabi. Kafir Mekah termasuk mursal ilahi, urang betul Nabi keji. Tapi hai patih Quran. Hai patih Quran kaci pegat sama ayat ka pasal lagi Quran. Ka hang pun pegat. Yang pelahir 5 ji, maji hai lawan ji menandakan pelahir benar Nabi. Yang atas pelahir benar, pelahir 5 mursal ilahi untuk menentang Nabi, dia pegat istiarah lam daripada tersebut 5 mereka itu. Tinggal lagi istiarah. Pelahir 5 sehingga ikut sebut 5. Dan ikut sebut mu'jid lah mu'jid. Maka Qurannya disebut 5 mereka itu, jadilah Qurannya itu Jadi kait keluar dengan kait mujid oleh hadis rabbaniyah. Yang kebetulan Nabi Muhammad tapi hadis ke mujizat. Apa hadis kudusi hadis yang dikaya apa Allah lagi ke Nabi ana indah dan abdi bi. Yang anak ijat.